Assalamualaikum sahabat, selamat bertemu kembali. Hari ini kita sama-sama dapat membuat uji Honda ADV 350 generasi terkini yang 2025 punya. Kita nak hantam karak ini hari. Jadi kita sama-sama boleh merasa kemampuan skuter ini di highway. Kebanyakan orang yang nak akan beli skuter ni sebab ada CC350. Satu dia punya penyebabnya sebab nak jalan jauh. Jadi kita akan cuba jalan dekat Karak ni. Kira perumpamaannya, kalau anda jalan jauh, macam rasa dia. Macam rasa dia. Ini apa dah? Tak apa, berhenti je. Boleh balance tak? Oh, senang balance rupanya motor ni Alah. Oh, dia senang balance dalam keadaan yang perlahan. Bagus juga dia orang ni, slow-slow. Jadi saya boleh rasa balance dia untuk keadaan yang perlahan. Saya ada satu lagi testingnya kat sini. Kita main sharp corner, kita naik divider. Ya. Oh, baik nampaknya. Naik lagi sikit. Ya. Barulah ADV. Okey, ngap. Sikit-sikit je tu bang. Bawa rasa-rasa je. Okey, jom kita main highway. Jalan pun agak clear sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Okey, mantap nampaknya. Kita nak rasa ni macam mana kita nak pergi Thailand ni. Konon-kononnya lah. Konon-kononnya lah. Berdasarkan pengalaman saya dengan skuter ini, masa mula-mula dulu saya bawa, kalau nak corner sedap dia, kita kena memberi begini, kita buang je. Dia panggil apa? Counter steer, macam tu lah. Saya tak tahu lah namanya apa, tapi style motocross tu lah, supaya kita boleh corner dalam keadaan yang agak laju sikit lah, high speed cornering lah. Nak follow rasa macam tak apa-apa kena motor ni. Saya dah cuba macam tak ngam. Saya lagi suka prefer buang lah. Saya punya istilah buang je. Okey, kita masuk mencilok. Nampaknya power delivery dia agak mantap di situ. Okey, 1314 ni adalah biasa. Nampak saya guna buang macam ni. So dia lagi stabil. Okey, lagi stabil. Dan kita cuba guna follow. Cuba follow, kita turun. Boleh juga nampaknya. Boleh juga. Tapi tak macam tak sharp sangat tu. Okey, tak ada goyang-goyang, tak ada geli-geli apa pun tak ada ni. Saya lagi prefer buang macam ni lah. Saya lagi prefer macam ni. Macam tu. Lagi saya rasa lagi confident sebab keadaan dengan apa ni, handle lebarnya kan. Dia ikut masing-masing lah. Sebab motor ni, sebab dia label dia ADV, jadi dia, saya buat style ADV lah. Saya buat style gitu. Boleh je kalau nak paut, cubalah ikut masing-masing. Tapi saya prefer untuk bawa membuang macam ni. Baru confident rasanya. Counter tu. Steady saja. 14 corneringnya. Masuk. Saya dalam keadaan mencuba, jadi saya kena merasa apa situasi dia yang berbeza-beza ni. Power dia macam mana, handling dia macam mana. Jadi memudahkan anda untuk membuat keputusan. Satunya sebab motor ni mahal. Jadi macam alamak, macam mana sebab banyak lagi option yang murah kan. Tapi nampaknya di sini tidak mendukucitakan. Renggau nampaknya. Baik, kita belas naik bukit. Power tak ada kosong. Power tak ada drop maksud saya. Turun bukit lagi memberi, kena break. Okey, layan saja. Kita cuba layan. Begini caranya. Boleh. Kalau corner macam ni boleh lagi. Dia macam boleh dua-dua. Tapi ini kelebihan satunya sebab dia ada preload adjuster dekat belakang. Setakat ni saya tak ada rasa goyang, tak ada apa. Macam okey setting kat belakang ni preload lah. Preload saja yang boleh. Okey, sebab satu lagi dia upside down fork daripada Showa kan. Itu membantu secara keseluruhan dari segi handling lah. Kita jalan lagi sikit dan baru kita boleh rasa keseluruhannya macam mana. Masuk sini. Oh, ini pun baik lah. Dia sebenarnya motor ni dia agak berat juga, 188 kg. Basah
Maksudnya kesemua sekali lah, dengan minyak, dengan coolant, dengan apa benda air yang ada dalam ni, basahnya. Tapi bila kita bawa, berat itu dia sangat membantu dari segi kestabilan, keseluruhan. Jadi corner saya tak goyang. Saya punya masuk saja, saya boleh masuk saja tu dengan penuh yakin. Sebab berat itu membantulah. Dan chassis keseluruhan yang digabungkan sekali dengan package suspension itu, dia buat motor ini overall dia rasa sangat ngam keseluruhan. Maksudnya dalam keluar kedai, saya suka buang pak. So saya lebih confident. Ini maksud saya, dalam tempoh keluar kedai tu, keluar kedai je, anda terus boleh bawa macam ni. Tapi kasih running in lah kan. Maksudnya dalam standard package itu, motor ini sudah ngam. Kita nak macam tu bang sebenarnya. Saya lagi prefer macam tu. Sebab anda kena gambarkan macam ni. Brake tak ada spongy bang. Lama ngam terus. Maksud brake tak ada spongy tu, kita tak macam tarik, dia tak kosong tau. Kita tarik dia, macam mana saya cakap spongy tu, macam tekan sponge lah. Picit baru keluar buih. Ini tekan saja sudah mari. Tengok ni. Lama itu yang kita nak. Jadi selamat lah. Jadi kalau saya nak bawa style saya bawa macam ni, tiba-tiba kena emergency brake, jadi saya lebih yakin. Saya lebih yakin sebab dia punya package dia ngam. Lama sudah jamming the nation. Macam apa, tuan-tuan bayangkan macam ni lah. Sebab banyak lagi option yang murah, tapi motor ini mahal. Kita kena ambil kira wang ringgit yang dilaburkan untuk mendapatkan satu package yang solid ini keluar daripada kedai. Investment yang telah dibuat untuk teknologi chassis itu keseluruhan, dan juga setting suspensionnya, apa yang nak dimasukkan suspension macam mana, preloadnya banyak mana nak kena hentam. Alamak, jalan sini lah. Body keseluruhan. Jadi dia package itu yang kita bayar, yang Honda dah laburkan tu, kita bayar, kita beli dengan harga dia yang ialah setengah rasa mahal kan, 30,000 lebih, 34,000 lebih kurang. Tapi kita bawa tanpa ragu-ragu, tanpa ada penyesalan dan sebagainya. Satu, body lawa. Dua, handling keseluruhan dia tunggam. Kita nak, bagi saya, untuk sebuah kenderaan, tak kisahlah motosikal ataupun kereta, tapi konteks kita ini motor, khususnya skuter ini, kita keluar kedai, kita tak perlu buat apa, itu yang paling ngam. Dan ini yang pengalaman saya dah bawa Honda, kebanyakannya macam itulah. Daripada Vario yang saya pakai sekarang 160, dan yang saya dah cuba NSS 250, dan yang ini ADV 350 dan XADV 750 pun secara orang kata pekat kedai keluar tu kan, memang ngam terus. Boleh koyak jalan je, tak payah nak tukar tayar, tak payah nak tukar suspension, tak perlu nak tukar apa-apa. Itu yang bagi saya ngam. Dan sebab itu juga dia mahal. Antaranya lah kan. Kalau kita dah beli murah, mungkin kita banyak benda nak kena buat. Mungkin paling tidak pun tukar tayar, paling tidak pun adjustable ataupun suspension nak kena tukar supaya handlingnya lagi mantap. Paling tidak lah. Tapi yang untuk XADV ni ada ngam nampaknya di situ. Apa pasal jam ni saya mau hantam pun tak dapat. Aduh. Biasanya sebab ni cuti kan, orang balik ke KL tu yang banyak. Ini macam nak ke belah Pantai Timur pula yang jam. Jarang berlaku nampaknya di sini. Tak apa, kita jalan saja. So ni kat dekat highway, apa yang saya boleh rumuskan bila kita kat highway, dia punya seat ni, dia bagi saya sedap-sedap selesa. 100 kilo tu selamba lah, senang-senang je. Dia punya acceleration tu, pick up sampai tu agak menyeronokkan untuk sebuah skuter 350. Dengan berat badannya ini, bila kita tarik tu dia boleh membawa. Dia boleh membawa dengan senang. Enjin tak ada mengerang, tak ada menangis-nangis macam susah sangat nak bagi, tak ada. Dia bagi dengan kemalangan situ. Dia bagi dengan senangnya. Okey, saya bagi contoh kenapa dia mahal. Sebab macam ni bang. Jadi laju senang bawa, slow pun dia kena senang bawa. Tu dia. Tarik pun sampai. Alamak. Senang nampak. Kita nak senang ni bang. Kita nak senang ini. Kalau anda tidak
macam tak kisah pasal bajet tu kan, dengan jumlah yang kita bayar itu, kita dapat kesenangan ini dan power ni dan convenience sebuah skuter boleh isi barang. Dia punya kompartmen bawah pun agak besar, agak 40 lebih liter. Tu alamak, ini yang saya ini yang kita nak bang. Ni macam saja ni. Ni hai. Oi, banyak laju nampaknya. Saya kena lalu sana lah. Saya nak buat contoh. Apa pasal nak ikut abang tu lalu laju? Saya nak contoh menunjukkan kesenangan motor ni. Okey, senang. Okey, kita celok ke sana boleh tak? Kita tengok line clear dulu. Slow sikit, ada ruang nampaknya. Masuk di sini. Di sini. Okey, selambanya. Tak payah tak off-road sangat ni. Kalau tak saya dah jalan kat rumput ni. Okey, nampak tak? Kesenangan dan kenimbelan untuk nak handle ADV 350 ni. Laju senang, tak ada goyang. High speed pun tadi 1 lebih pun tak ada apa-apa. Cantik je dia pergi. Lepas tu dalam keadaan perlahan pun kita senang nak balance dan senang untuk nak cilok. Saya rendah tau. Saya 162 cm. Skuter ni keseluruhan dia 795 mm seat height dia. Tapi agak tinggi lah juga. Untuk skuter seat height tu tinggi lah. Menenjek lah, confirm adalah pastinya. Oi, baik. Lepas tu dia punya capaian nak macam ni, power dia tu sangat senang, sangat cepat. Sangat cepat dan senang. Jadi kita bawa skuter ni seronok. Oi, alamak, nampak tu contoh banyak betul. Contoh nak menunjukkan kesenangan dan kemudahan motor ini. Dia punya kenimbelan tu macam mana? Tak nak? Boleh. Boleh lah. Takut dah pula dan tepi ni. Alamak. Okey. Lepas ni kita naik atas pula. Kita tengok dia punya tahap kenimbelan yang sebetul-betulnya. Ngam.